Macam mana nak kurangkan sakit saraf sciatica? Okay, anda mungkin dah disahkan memang sakit bahagian punggung, pinggul tu sampai ke bawah dan anda mencari produk mungkin alternatif dari bentuk vitamin, suplemen yang boleh bagi kesan. Sebab saya bagi tahu kalau produk yang semula jadi ni kebanyakannya dia tak boleh bagi hasil macam produk yang sintetik. Sebab kajian dia rendah. Cuma berbeza apa yang saya bagi tahu ni adalah produk yang semula jadi, suplemen, tapi boleh bagi kesan yang setaraf dengan produk yang sintetik. Cuma jadi selamatlah. Benda itu selamatlah. Okay, tapi kalau belum lagi subscribe, saya nak minta tolong untuk support channel saya ni dengan klik butang subscribe. Baik, berapa lama dah anda ada masalah sciatica ni? Kalau anda boleh komen dekat bawah, boleh komen. Dan apakah soalan-soalan, persoalan yang anda nak tahu tentang masalah sciatica ni selain daripada nak makan produk apa? Okay, boleh juga komen dekat bawah. Sebab Alhamdulillah saya dah berjaya bantu sangat ramai. Hampir setiap hari uh, yang datang untuk masalah saraf. Dan ramai juga masalah tu untuk sciatica. Sebab apa? Sebab dia cakap simptom-simptom tu mostly pasal sciatica lah. Okay, jadi dalam video ni saya nak bagi tahu beberapa cara untuk you boleh legakan sakit tu lah. Okay, yang pertama ialah kita turunkan keradangan dia. Turunkan tahap keradangan dia. Dia berlaku inflamasi. Dia berlaku bengkak-bengkak. Walaupun kita tak nampak lah. Tapi kita rasa sakit, pedih. So antara produk yang bagus ialah saya suka cadangkan yang cepat polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia ada banyak jenis polyphenol dalam dia. Dan salah satu ialah resveratrol. So bahan-bahan ni bukan daripada Malaysia lah. Kan? Dia bantu untuk turunkan keradangan dan saintis dah buat kajian. Kalau kita ambil 1 jam, selepas tu tahap keradangan kita akan turun dengan drastik. Graf dia akan turun dengan drastik. Tapi kena pastikan yang kualiti lah. Yang kualiti dan boleh diserap dengan baik. Itu jangan bimbang lah sebab dah tengok video ni kan. Terus boleh contact kami lah dekat bahagian link yang saya sediakan di bahagian description. Okay. So jadi apa yang dibuat lagi? Dia adalah ejen anti radang yang sangat efektif. Dia akan bantu untuk baiki kerosakan sel tu ke tahap DNA. Dan ramai juga sebab ramai juga saya cek, ramai juga yang sebenarnya memang mak ayah dia ada masalah urat saraf. Jadi dia mudah kena pewarisan tu. Okey, kemudian yang kedua, cara dia ialah untuk bantu untuk orang kata lembutkan urat tu. Lembutkan urat saraf tu, lembutkan otot tu menggunakan omega 3 yang berkualiti tinggi. Omega 3 banyak kat pasaran, tapi tak semua berkualiti tinggi lah, itu for sure lah. Kan? So nak yang kualiti tinggi untuk masalah sciatica anda, ambil yang mana EPA dan DHA tu tinggi. Tahap dia 90%. Kalau you cari dekat farmasi, insyaAllah tak jumpa lah. InsyaAllah tak jumpa lah. Sebab kat farmasi biasanya kebanyakannya 70% ke bawah. 70% ke bawah. So kalau kita nak ambil EPA dan DHA yang tinggi, omega 3 tu mesti daripada minyak ikan, bukan daripada chia seed ataupun tumbuhan. Okay, sebab yang daripada tumbuhan dia, omega 3 dia tak ada EPA dan DHA. Dia kena dalam bentuk lain, dia kena tukar dulu. Tubuh kita kena tukar, dan bila tubuh kita tukar, dia jadi sikit. So jadi kalau nak dapat omega 3 daripada minyak ikan, mesti yang disuling 3 kali untuk buang semua logam berat. Semua logam berat. Jadi tapi tak payah bimbang, boleh contact kami lah. Okay. Dan satu lagi saya sangat cadangkan kalsium. Kalsium ni apa kerja dia? Kalsium ni pertama dibantu untuk pergerakan sendi. Otot kita perlu sangat kalsium. Dan dalam kalsium kita akan bagi sekali magnesium. Magnesium tu dibantu untuk relaxkan urat saraf. Muscle tu dia akan bantu untuk relax. Dan dibantu untuk transmisi signal. Nak signal ni, nak connection signal daripada otak ke semua saraf kita ni, perlu kepada kalsium. Kalau tak, signal yang ada masalah, pergerakan kita jadi slow. Rasa lemah kita nak bergerak sendi kan. Kaki kita nak bergerak tu lemah sebab lambat. Signal tu lambat. Okay, so jadi macam mana nak pilih produk ni, nak makan, macam mana nak order, macam mana, senang je. Contact kami di WhatsApp 019-394-9873. Untuk anda yang tengok dekat TV, WhatsApp 019-394-9873. Dan untuk anda tengok dekat handphone ataupun dekat laptop, tak payah susah, kan, klik je link yang di bahagian description. Klik see more kat bawah ni, see more. Dekat tu ada link WhatsApp kami, boleh dapatkan. Kami akan ajar teknik pengambilan berkesan
Dan insya-Allah kita jamin ada perubahan. Kita tak jamin sembuh sepenuhnya, tapi kita jamin ada perubahan. Okey, dalam masa segera dan atau dalam masa sederhana. InsyaAllah. Okey, beri kontak. Assalamualaikum.